Kuala Lumpur 31 hari bulan Ogos tahun 57. Merdeka! 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 Sekolah merupakan tempat untuk kita menimba ilmu. Di sinilah tempat untuk kita dididik untuk mengenal dunia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Putri Nur Azmi binti Muhammad Azmi Dan saya pula Muhammad Al-Fatih Azwan. bersama kami menelusuri projek Merdeka dari layar terus ke hati. Saya Cikgu Tajul Azmir bin Haji Mustafa, Guru Besar SK Kayan. Program ini telah mula dijalankan di sekolah ni pada tahun 2022, iaitu selepas PKP. Dan saya pasti setiap sekolah akan menjalankan berbagai aktiviti program Bulan Kemerdekaan dalam kita menyemarakkan lagi sepanjang bulan kebangsaan negara kita. Saya ingin mengadakan pelbagai lagi program Bulan Kemerdekaan yang lebih dapat memberi impak kepada kita, terutama dari segi kita mengenal erti perpaduan dan juga semangat kemerdekaan yang lebih jitu di kalangan warga sekolah dan juga komuniti setempat. Saya berhasrat untuk mengadakan satu program yang dapat mengeratkan hubungan seluruh warga sekolah dan juga komuniti di sekitar sekolah ini, iaitu komuniti setempat dalam kita menghargai kemerdekaan negara. Inilah kita menjalankan salah satunya adalah wayang pacak untuk dinikmati bersama dalam kita mengenali erti kemerdekaan. Acara dimulai dengan pertandingan nyanyian solo lagu Merdeka oleh ibu bapa dan komuniti setempat. Menjadi warisan andai ku terbuang tak diterima. Selain itu, terdapat juga pertandingan busana tradisional. Pertandingan sajian Merdeka turut diadakan dengan tema sajian nostalgia era sebelum Merdeka. Di meja yang pertama ya. Sambal dia sedap, manis cukup rasa, semua cukup. Telur, kita ada timun sebagai anniversary untuk palate cleanser orang kata. Para pengunjung juga boleh membeli belah di bazar makanan yang disediakan oleh komuniti setempat. Yang pacak kali ini menayangkan filem Malbat untuk tontonan para pengunjung. Ini pelajaran Majlis Wayang Pacak bersama dengan JPKK Kampung Desa Pemara, PIBG, Guru Warga, SK Kayan. Acara kemuncak adalah pertunjukan bunga api yang diadakan di luar pintu pagar sekolah. Projek Wayang Pacak ini memberi peluang kepada warga sekolah dan komuniti setempat untuk lebih mengenali dan menjalin kemesraan. Sekian dari kami, Merdeka! Dari layar terus ke hati.